spend all the time. Selamat datang ke channel Afi Gaming. Nama hari ni Afi membawakan game iaitu Animal Hospital Anomaly. Game tu dah viral sekarang. Afi pun teringin nak main, tapi Afi tak tahu macam mana nak main game ni. Jadi Afi akan bermain dengan orang random. Kalau korang nak tengok Afi memainkan game ni, jangan lupa like, komen, subscribe. Mari kita mulakan game ni. Let's go game. Okay, jom kita sekarang nak main dengan orang random. Kita tak tahu nak main siapa. Kita nak main orang random tu macam kita mana tahu. Kita kena tahu kalau dia anomaly ke tak. Kita try je geng. Oh, termasuk game. Okay, kita sudah masuk dalam ni. Tapi aku bermain dengan 3 orang. Nama dia salah. Alina dengan Afi. Dia jelas. Oh, sorry geng kalau sudah terlalu dulu. Okay. Tapi Afi tak tahu bagaimana cara bermain. Kita tak tahu nak buat apa. Kita mungkin tidak tahu. Afi, Hana, cari telefon adik je. Kita tak tahu. Mari kita check. Screenshot game. Kita tengok muka dia. Bagaimana kita mahu tahu kalau dia anomali, geng? Okey. Okey. Okey, jom pergi ke bilik ke pertama. Okey. Sorry geng, suara tu kita abaikan je. Cari telefon adik. Okay geng, kita tengah search tadi. Weh, Dey, anomali geng. Woi, Alina. Tapi aku rasa macam anomali geng. Apakah mungkin? Oi. Do you must be the new hire? I am Dr. Hello. Some diva, if things get strange, just keep going. I will face up. Ada suara yang tidak berpatutan. Okay. Tadi aku tengok apa lagi? Aku seorang geng. Apa geng? Sup, I'm Semiyon. I have any appointment. Okay, kita ambil screenshot. Kita tengok dia.
Macam mana kita tak tahu kalau itu anomali, geng? Afi tak tahu. Afi main letak je. Jom kita pergi ke room 4. Kejap. Alamak. Anomali, geng. Wah. Okay, tengok dia perlukan apa. Okay. Okay, benda tu ke. Ambil. Okay. Okay, sementara dia tengah kat situ kita. Oh. Okay. Oh, faham. Anomali tu muka je pelik-pelik, geng. Faham. Okay. Afi mula mahir untuk bermain. Okay. Sekedung padung king. Dia perlukan apa? Okay. Benda tu dengan ni, okay. Okay, dah. Okay, sekarang ni what the hell? Sekejap Nadine, sekejap. You judge me? How dare you? Saya tidak perlu. Sebab aku tengok macam pepelikan. Oh. Okay. Oh, ada kamera. Stop, I'm Maika Kimura. I have an appointment. Okay, jumpa dekat appointment. Appointment apa baik begini? Bye-bye.
Banyak juga anomali, geng. Kau cakap apa? Nak appointment. Okay. Yap, kita ambil gambar. Apa? Pergi. Jom pergi room 3. Jom, oi. Kita pergi ke room 3. Afi tidak beberapa tahu game ni dah viral. Tapi Afi tahu sekarang ni game ni cara patut kita kalau kita ambil gambar kan. Dia macam ada muka pelik-pelik macam tadi. Baru Afi ingat geng. Faham? Okay. Dia sakit kepala. Okay, dia perlu kat ubat benda ni. Okay, let's go. Okay. Ambil. I'm opening new facility for you. Facility? The supply shop will be open for a limited time. Okay. Uyo. Rambut anjing. Nama dia Ron. Okay. Kita ambil kopi. Okay, let's go. Take foto jap. Okay, orang biasa. Kena appointment boleh. Okay. Sabar sekejap. Okay. Jom pergi room 4. Macam pelik geng beg hitam ni. Macam pelik. Tengok ni. Okay, ni. Lepas tu yang ni kan. Okay. Yuk. What the hell, bro? Apa dia begini, geng? Aku apa bang?
Marahnya. Dah kau pergi hantar pintu tu buat apa? Seram aku sekarang ni. Game ni betul-betul seram, geng. Okay. Dah lah aku seorang, geng. Kalau main dengan orang tak apa lagi. Je lah. Ni lepas kucing ni aku nak try main dengan orang, geng. Okay. Seram je sekarang. Kita try lah main dengan orang pula, geng. Aku tak berani, geng. Okay. 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 Okay, geng. Disebabkan Afi takut sangat, Afi akan pindah dengan sebuah orang. Okay, let's go. Okay, geng. Afi sekarang ni main dengan orang kerana Afi takkan nak main seorang-seorang, geng. Nanti Afi takut, tak berani pula tu. Apa maksud dia? Okay, biar dia orang bertugas, Afi duduk diam. Mari kita tengok aspek dia. Okay. Pergi ambil, jom. Biar aku jaga customer, okay? Saya nampak telefon aku. Tak nampak. Itu lama je. Okay. Sorry, geng. Tak terjadi apa-apa. Dia nak appointment. Okay. Juga tengok. Okay. Dah pergi. Shoo. La. Yang lain tengah bekerja, aku duduk diam dekat sini. Bijak kan aku. Lega hati aku, Dia orang berempat tengah buat pekerja aku. The doctor is arriving. Oh, dia tengah datang. Tapi sebenarnya pendapat aku yang ramai yang bahas, kalau doktor ni penjahat, geng. Doktor, hello. Ush. Lucky cover. Okay, di cover sangat. Oh. Sadi Sasaki. Bijak. Dia tak kena. Mampu kan. Pergi majuk lah. Aduh, hai. Okay, ada customer. Bagi dia masuk. Okay. Macam sakit apa entah ni. Tutup pagar. Tutup. Tengok. Hey.
yang sama ya. Kau diam buat apa? Cakaplah. Aduhai. Elcam. Oh, gu. Mari kita tengok gambar dia. Okey dah, pergi. Visit to find the emergency. Oh. Kenapa ni? Kenapa ni? Allah Akbar. Tiba-tiba mati kan? Ui, hampir pingsan budak ni. Okey ke bang? Oh, astagfirullah dia. Okey. Yang dia. Okey. Pergi. Bermandang. Hello, my name is My Pause. My Pause? Oh, My Pause. Ambil screenshot. Nak tengok gambar dia. Okey. Your sanity is immortal. Is if reach 0. Kosong, you died. Oh. Kalau kita punya otak tinggal kosong, kita kalah. Mati maksud kita. Okay. Use the camera to detect anomalies. They had photo. Okay. Ui, sakit kepala. Sekejap. Tadi kan dia oh, ada kamera. Sekejap. Kita boleh pandang kamera dekat mana-mana. Sekejap. Sana. Kat sini. Dan kat sini kan. Okay. Buat apa tu? 3 orang ni. Tengah betulkan. Doktor. Dip. I'm opening the ventilators. Wow. Dia dah buka kedai. Macam apa ni? The secret je. Okay, Assalamualaikum. Okay, nak apa? Oh, nak appointment. Boleh. Meme. Screenshot. Kita tengok gambar. Okay. Okay. Pergi. Shoo. Pergi kat room 8 ni. Bilik 8. Okay. Pakcik apa ni, geng? Pakcik tak pakai baju, pakcik. Pakcik pakai seluar je. Allah, pakcik. Pakcik mana ni pakai topi bermisai panjang tadi. Pakcik ni tak nak potong misai ke, pakcik? Macam Mr. Potato. Tapi malah sebiji Mr. Potato lagi. Apa tu? Allah Akbar. Astagfirullah. Kenapa? Mati. Oh, shoot. Oh, no. Alamak, kena pergi.
Satu kucing mati, geng. Astaga. Apalah korang dah buat ni? Oh my god. Wait. Anjing. Kau tengok kat situ. Weh. Hey. Ni buat apa? Okay. Dah pergi bilik 8. Penatnya kerja-kerja begini bah. Bilik 8 ni. Cakap appointment dia. Aku pun nak tahu appointment dia, kan. Afi tak buat langsung appointment. Afi jaga kaunter je, kan. Jadi Afi pun kena dah buat appointment juga. Jom. Duduk. Okey. Tidurkan dia. Okey, dia tidur. Okey. 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 Obat sudah selesai. Kamu kenapa, Cikus? Kau pandang-pandang. Kamu kenapa, Ciku? Pergi belah. Nak appointment juga ke? Nak appointment pergi ya. Pergi ya. A boy is the payment that might jump on the sand. Up in the name of the and the heat. Jump in the water and the rainbow. Is the spider and the dance. I will be. Pergi kat bilik 7. Okay. Hey, Pakcik Potato datang lagi. Pakcik Potato ni memang ni suka datang. Hello friend, can I get another coffee? Mu nak kopi? Nak ambil ya. Mesin kopi, kopi. Aduh, kenapa aku dah tengah ni? Yummy. Wait, kenapa ni? Wih, terbakar. Terbakar dia. Allah Akbar. Allah, macam mana boleh terbakarnya? Nak ambil appointment terbakar ke? Sabar dulu lah nak cik nah. Dah. Pergi ke bilik 2. Pahal macam gitu. What the hell? Are you seriously? Belah. Woi. Mampu. Anomali. Pergi.
Oh, kita boleh ambil kat mana ni? Benda tu. Macam mana kita nak ambil kalau benda tu anomali ke? I want to check. Mari kita check muka dia. Okay. Okay, dah pergi. Period 5. Okay, okay, Allah usia dia. Okay guys, sampai di saja untuk video kali ini. Kalau kau suka dengan video ini, jangan lupa like, komen. Jumpa video kau datang. Assalamualaikum korang. Bye bye.